Aduh, sakitnya kepala. Asal sekejap-sekejap ni I sakit kepala sangat. Kenapa, Mas? Tak sihat ke? You nak minyak angin tak? I ada. Nah. Weh. Tak ni. Sejak bila you pakai ni? Korang pernah beli rantai tangan tapi kadang-kadang rasa longgar, ketat. Jadi, jom Nabila share tips bagaimana untuk pilih rantai tangan yang sesuai dengan tangan anda. Tips yang pertama, simple je. Ukur pergelangan tangan anda. Untuk sesiapa yang mempunyai pergelangan tangan yang kecil, anda boleh memilih desain yang slim dan minimalis supaya nampak lebih elegan. Tips yang kedua, untuk sesiapa yang mempunyai pergelangan tangan yang lebih besar, anda boleh memilih desain yang lebih bold supaya bila di tangan anda, ia nampak lebih mewah dan cantik. Nak cari gelang tangan ataupun rantai tangan yang sesuai, kenalah datang Wacan. Kita akan sediakan gelang tangan ataupun rantai tangan yang sesuai dengan anda.